dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Kuat lagi. Pusinglah ikan daki. Yelah. Dah masak ke? Aki, lama lagi ke nak masak? Dah lapar ni. Dah masak dah ni. Hah? Mari sini pinggan tu. Nah. Sedapnya. Aki! Abang! Tolong! Apa hal tu? Cepat Haris. Cepat. Tu. Lah, anak kucing je. Apa Lara ni? Kecoh. Jom makan. Ya. Panjat. Cepat bang. Nanti tak boleh makan. Nah. Jaga betul-betul. Mari. Kita makan ikan bakar. Korang pergi cuci tangan. Jom. Abang, tunggu. Dah. Nah. Abang. Ikan bakar. Syuh. Aki. Kucing dah bawa lari. Semua ni salah Hala. Dah tak dapat makan. Apalah kucing ni. Kita dah tolong dia. Dia curi pula ikan kita. Abang, janganlah marah. Ara mana tahu. Penat dah makan ikan. Sekarang nak makan apa? Perut dah lapar ni. Inilah dia. Kita buat baik, dibalas jahat. Peribahasanya, diberi susu, dibalas tupa. Dah tu. Ikan je. Kita boleh bakar lagi. Aki ada satu cerita. Cerita? Nak dengar? Pada zaman dahulu, ayam tak mampu mengalahkan helang. Helang kuat. Tak apa. Nah, kau tolong jagakan anak aku. Kalau kau takut, biar aku uruskan.
Sudah. Macam mana aku boleh kalah ni? Kenapa Musang? Apa dia jadi dengan kau? Sakit! Aku! Alamak, Musang. Maaf. Aku tak sengaja. Aku nak cepat ni. Kau nak ke mana? Aku nak jumpa Itik dengan Angsa. Nak minta bantuan hapuskan helang. Kau, Itik dan Angsa nak hapuskan helang yang kuat tu? Tapi kenapa? Anak-anak aku habis dimakannya. Bukan anak kau je. Anak Itik, anak Angsa pun jadi mangsa helang. Ya ke? Aku tak tahu pun. Macam mana ni? Habislah. Jangan risau. Kancil mesti ada jalan. Dia kan bijak. Kan Kancil, kan? Ya, Kancil. Kau boleh tolong. Terima kasih, Kancil. Nasib baik kau ada. Kalaulah helang tiada saya. Oh, macam tu. Ayam, kau pergi jumpa Itik dan Angsa. Helang, boleh tak kau tunggu sekejap? Sebelum kau tangkap anak aku yang terakhir ni. Kenapa? Aku tengah lapar ni. Sebenarnya, aku nak cuba terbang tinggi dan pantas. Macam kau. Jadi? Kau kan gagah. Kau boleh terbang tinggi. Aku tak boleh buat begitu. Jadi, boleh tak aku nak pakai sayap kau sekejap je? Boleh, Helang? Boleh? Kau mana boleh terbang macam aku? Tak ada yang boleh. Sayap aku kuat. Boleh. Tapi dengan syarat. Setiap hari, kau mesti beri aku seekor anak ayam. Baiklah. Aku setuju. Angsa, kami lapar cabut bola. Apa ni? Jangan takut. Kami cuma nak bantu ayam je. Kau kan besar dan kuat. Takkanlah dengan kami yang kecil ni pun takut. Jangan risau. Nanti kami tampaklah balik. Tak takut. Terkejut je. Cabutlah. Siap. Sejuknya. Sebab kau dah togel. Sekarang kita lari. Tinggalkan Helang. Biar dia rasa dia tak boleh terbangkan anak-anak kita lagi. Padan muka. Kau mayam. Kita dah selamat. Tunggu. Jangan pergi. Pasang balik. Terima kasih, Angsa. Itik. Sama-sama. Nanti kita jumpa lagi. Anakku, kau pulang dulu ya. Ibu nak pergi cari kancil sekejap. Kancil! Kancil! Mana kancil ni? Musang mesti tahu. Musang! Musang! Kat sini rupanya kau. Mana kancil? Aku nak bagi tahu yang kami dah berjaya kalahkan Helang. Terima kasih, Mus. Jagung! Mana kau dapat ni musang?
aku dengan kancil jumpa tadi. Aku ingat nak makan. Tapi kancil kata, baik tanam. Boleh dapat lagi banyak. Aku pun suka makan jagung. Kita tanam sama-sama boleh? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Korek. Tanam. Sana pula. Bukan macam tu. Salah tu. Biar aku cuba. Macam ni, Musang. Macam tu lah. Kan dah siap? Dah nak masak dah ni. Ayam, kau jaga jagung-jagung ni. Aku nak cari kancil. Nak ajak dia makan sama-sama. Bagus. Pergilah. Aku pun memang nak jumpa dia. Nak ucapkan terima kasih pasal helang. Baik. Tapi bila dah masak, jangan lupa simpan untuk kami ya. Pergi dulu. Mana Musang ni? Dah lama dah. Tak balik-balik. Jagung dah banyak. Entah-entah. Musang dah mati. Kesiannya. Musang dah mati. Tak. Musang tu hidup lagi. Jadi, kenapa ayam kata dia mati? Sebab ayam tu dah mula tamak. Aris tahu. Mesti ayam tu nak Lepas tu, Aki. Lepas tu... Kalau dia dah mati... Semua jagung ni aku punyalah. Tapi kalau Musang balik nanti, berpandailah aku bagi alasan. Anakku, pergi panggil ayam-ayam lain datang kemari. Kita makan jagung ni sama-sama. Semua dijemput makan. Jagung-jagung ni akulah yang tanam. Kau memang hebat. Helang kau dapat kalahkan. Sekarang kau ada kebun jagung pula. Biasa je. Tunggu apa lagi? Makanlah. Makan. Dekat dah kancil. Depan tu je. Dah sampai. Apa dah jadi ni? Kebun jagung aku. Ayam. Mana kau ayam? Ayam. Musang. Kau hidup lagi? Aku ingat kau tak balik dah. Lama sangat kau pergi. Aku mesti balik. Setiap masa teringatkan jagung. Ayam, Musang kata ada banyak pokok jagung yang nak masak. Tapi, mana jagung-jagungnya? Ayam. Pokok-pokok jagung yang kita tanam tu semua tak menjadi. Sebiji pun aku tak dapat makan. Kau biar betul. Takkan semuanya tak menjadi. Banyak pun kita tanam. Betul, aku tak tipu. Aku tak boleh buat apa-apa. Habis tu, apa kita nak buat sekarang ni? Kau ada jagung? Aduh. Apa benda ni? Musang, sabar dulu Musang. Sabar dulu Musang. Kalau tak menjadi, macam mana tumpul-tumpul jagung ni ada dekat sini? Oh, kau makan semua jagung tu ya? Tak. Maafkan aku Musang. Pak. Aku ingat kau dah mati. Aku bagilah kawan-kawan aku makan. Aku tak peduli. Aku dah pesan, simpan bahagian aku. Kau memang kawan yang tak setia. Nanti dulu. Jangan bertindak terburu-buru. Kita bagi ayam peluang.
Baiklah. Aku bagi kau tempoh 3 hari. Kumpul balik semua jagung aku. 3 hari? Mana boleh? Kalau tidak, kau dan seluruh keturunan kau akan aku makan. Seekor pun takkan terlepas. Faham? Macam mana ni Kancil? Tolonglah. Berani buat, beranilah tanggung. Aku tak nak masuk campur. Kancil. 3 hari? Apa aku boleh buat dalam masa 3 hari? 3 hari? 3 hari? Diberi susu, dibalas tuba. Lepas ni, aku dan anak aku akan pergi jauh dari hutan ni. Tapi, bukan tu je yang aku nak bagi tahu. Mulai hari ini, berhati-hati. Musang dah jadi musuh kita. Dia nak makan kita semua. Kaum kerabat ayam. Sebab jagung yang kita makan hari tu musang punya. Ayam! Ayam! Mana jagung aku? Semua lari ya. Mulai hari ini, aku bersumpah akan buru dan makan kamu semua, kaum ayam. Siap kau malam. Begitulah ceritanya. Sejak itu, musang dan ayam menjadi musuh. Kesian. Buat apa nak kesian? Memang salah ayam. Betul. Bila orang buat baik pada kita, jangan buat jahat pula. Tapi, anak kucing tu. Hei, itu anak kucing. Baik, Aki. Aki, lapar ni. Marilah bakar ikan lagi. Mari. Araman nak tolong. Korang tahu kenapa musang buru ayam? Terutamanya waktu malam. Waktu siang kan terang. Ayam nampak. Nanti dia lari. Betul tu. Pandai Haris. Malam ayam rabun, dia kurang nampak. Jadi, senanglah musang nak tangkap. Sebab tu bila senja, ayam semua masuk reban. Tengok ayam Aki. Semua Yelah, tidurlah.